So kalau cikgu kata nama proses dia, dengar betul-betul nama proses dia ialah penapaian ataupun dalam bahasa Inggeris ialah fermentation. Proses penapaian ataupun fermentation adalah proses untuk menghasilkan alkohol. To produce alcohol. Okey, untuk menghasilkan alkohol. Cara buat dia ialah awak perlukan glukosa ataupun gula. Kemudian awak tambahkan yeast. Okay, you put yeast on it, in it. Okay, dalam yeast ada sejenis enzim dinamakan sebagai zymase dan dia akan menghasilkan alkohol campur sejenis gas namanya karbon dioksida. So, inilah persamaan perkataan untuk proses penapaian ataupun fermentation process. What is the function of fermentation process? To produce alcohol. Okay, untuk menghasilkan alkohol. What is needed? We need glucose plus yeast. Inside the yeast, we have the zymase enzyme and it will produce alcohol plus carbon dioxide. Boleh faham tak kelas untuk proses penapaian ataupun fermentation? Okey tak? Kalau okey tulis 1. Nama proses kena tahu, nak buat apa kena tahu, persamaan dia juga kena tahu.